Hello guys, welcome to the video. So dalam video kali ini saya nak sharekan kepada anda apps apa yang saya telah develop menggunakan AI. Saya dah coding dengan AI for the past 1.5 years, alright. Saya dah create macam-macam project actually daripada menggunakan AI. Saya dah create training bots, saya dah create quiz app, saya dah create newsletter app dan macam-macam lagi lah. Tapi the one yang saya get serious adalah ada dua app yang saya start getting serious. One of it adalah trading app. Saya telah coding for about 1.5 years and saya coding mainly menggunakan AI instead of coding from the scratch. So bila ChatGPT tu keluar dan saya start gunakan all the codings yang daripada ChatGPT and I transfer to my apps and actually it works. And sekarang ni proses untuk buat coding menggunakan AI is much easier and people to the point of people calling it vibe coding. Saya nak sharekan kepada you guys apa apps yang saya telah develop, and one of the app yang saya telah develop adalah trading bot apps. Alright. So apa yang bagusnya pasal trading bot app ni? Trading bot app ni basically you tak perlu manually trading dekat exchange. Okay, so apa yang saya buat adalah saya hanya perlu tetapkan strategi dan saya hanya perlu tentukan exchange mana yang saya nak trading. And what kind of trading biasanya, okay, dalam situation saya ni saya gunakan saya trading dengan cryptocurrency because it is much easier compared to stocks. So that's why I using cryptocurrency for trading purpose lah. Macam mana trading bot ni berfungsi adalah saya hanya perlu tetapkan strategi, and then apabila strategi ni kita tetapkan time waktu bila kita nak beli, waktu bila kita nak jual, and then bila kita dah tetapkan strategi ni, signal tu akan datang kepada trading bot saya dan trading bot saya akan letak sell order ataupun buy order berdasarkan strategi tersebut. Untuk memudahkan anda faham, saya akan tunjukkan kepada you guys macam mana flow dia. Alright. So saya akan tunjukkan kepada you guys 3 website. Alright. Satu trading view, kedua saya punya trading bot, dan ketiga adalah exchange yang saya guna. Alright. So trading view ni sebenarnya salah satu website yang anda boleh guna untuk anda letak strategi. So anda boleh guna coding untuk build the strategy. Alright. So dari sini dia akan menghantarkan signal kepada saya punya trading bot. Alright. So let's say sekarang ni saya nak test saya punya strategi. Bila saya nak test ni, basically saya akan buat like 1 minute interval supaya boleh ada buy and sell order. So bila ada buy and sell order, and then baru kita tahu sama ada kita punya trading bot tu berfungsi ataupun tak lah. So daripada sini basically saya klik and saya letak alert. Alright, so saya dah build pun alert tu. Okay, kita tengok alert dia. Alright, daripada setting ni is 1 minute setting, and then expiration dia June 21. Sebenarnya you boleh letak way longer. So kita cuba try letak. Alright, kita letak sampai 21st of June. Okay. Alright, then for message, ini adalah message yang dihantar daripada trading view ke trading bot saya. Okay, bot ID apa, simbol apa, and then what kind of buy and sell signal daripada sini. Ni adalah placeholder untuk trading view. So kalau dia letak buy signal, saya akan, orang kata apa, saya akan receive the buy signal daripada trading view lah. Order size which is 100, and then this is like secret as a security purpose. Okay, so for the notification, because kita nak automate benda ni, so kita akan letak webhook URL which is my webhook URL daripada saya punya trading bot tu. So daripada sinilah dia the message of the alert tu akan sampai ke saya punya trading bot. Alright. So kita tunjuk saya punya trading bot. This is my trading bot lah. This is my apps. Okay. So this is the dashboard. Daripada sini you guys boleh tengok the recent trades. Alright, buy signal and sell signal. Ini semua basically it's a true trade, tapi saya buat as a purpose of testing. Okay, sebab tu saya buat like 1 minute interval. Kalau boleh tengok ni daripada 12.56, 12.57, 12.55, 12.54, all these are
1 minute interval. Alright, this is like a recent trade, and saya juga ada create market overview, so kita boleh tengok harga price Bitcoin sekarang ni is like super high, 111,000, which is sekarang ni tengah bullish. Okay, sama juga dengan Ethereum 2,600, ni Binance, Solana, Ripple and Cardano lah. This is bot yang aktif. Alright, so sekarang ni exchange yang saya guna adalah Hyperliquid Exchange, and ini adalah nama bot dia lah. So kalau saya nak pause, saya boleh pause, right, and then kalau saya nak continue, nak activate balik, saya boleh activate. Right, sama juga sama dengan yang ni, real trade, same thing, saya boleh pause and everything. Okay, so ini adalah asset, contoh asset apabila kita melakukan trading lah. Alright, so sekarang ni duit saya dekat dalam bentuk USDC. Alright, so kalau saya beli, dia akan convert into Bitcoin. So kejap lagi saya akan tunjukkan kepada you guys secara live. Okay, so ini adalah exchange. Okay, Hyperliquid Exchange. Ada banyak exchange, cryptocurrency exchange yang available. Contohnya the most famous one adalah Binance. Okay, tapi Binance sekarang ni tak available dekat Malaysia. Yang available sekarang ni dekat Malaysia ada dua sahaja, iaitu Bitget dengan juga untuk ini adalah Hyperliquid. Ni basically adalah decentralized exchange lah. Right, saya sekarang ni tengah eksperimen dengan decentralized exchange, and then kemudian saya akan start integrate Bitget juga ke dalam saya punya trading bot. Okay, so dekat sini kita akan tengok macam mana workflow, how this trading bot works. Alright, kalau you guys tengok dekat sini, dia dah send alert. Okay, so alert ni akan sampai kepada trading bot saya. So kita akan pergi ke dashboard. So kalau you guys tengok sekarang ni dekat pukul 4 dia dah buat buy signal, and then 1 minute after that dia dah buat sell signal. So macam mana kita nak tahu sama ada betul ke tak dia dah buat buy and sell signal? You guys boleh tengok dekat sini. Alright, so sekarang ni duit kita dekat USDC, and then trade history pukul 3.57 dah ada buy signal, and then pukul 3.58 dah ada sell signal. Basically trading bot ni dia trading without us being physically here. Okay, so let's say kalau you create strategy, there are a lot of good strategy, alright, trading view. Okay, and then dia akan execute kepada exchange yang saya. You guys actually boleh dapat banyak strategi ni secara free. Just buka trading view, and then you guys can see a lot of strategy that being shared. One of the strategy yang saya suka adalah zero lag signal. Basically ni adalah indicator, tapi saya akan tukarkan dia kepada strategi. So kalau you guys tengok, this is buy signal, yang ni adalah sell signal. So let's say you guys tengah tidur dan tak sedar pun bila buy signal tu, trading bot boleh put buy order without you knowing it. Alright, so contohnya kita dah letak strategi ni, strategi zero lag signal ni. Bila sampai je waktu untuk buy, dia akan automatic buy. Okay, bila dah sampai je waktu sell, dia akan automatic sell based on strategi yang you provide. Okay, untuk develop strategi ni basically you kena back testing and then tengok berapa banyak profit and everything. So saya rasa benda tu saya akan share dalam video yang akan datang lah, kalau you guys interested. So ini adalah strategi dia. Okay, buy and sell. So trading bot saya akan execute whatever buy and sell signal daripada inginkan. So contohnya adalah exchange Hyperliquid. Itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan kepada you guys, how actually AI can help you develop anything that you want. Okay, one of it, contohnya saya develop guna AI sahaja. I never develop guna traditional coding. Nowadays I rasa programmers tak ada yang tak guna AI, because using AI is so much easier. Mungkin saya rasa 99% programmer dah start build using AI. So this is the best time for you guys to start doing projects, and sebenarnya that's why saya nak encourage for all of you guys to start learning about AI, and then kalau boleh start developing a lot of applications, so our country will be a much better place. Alright, so ini adalah salah satu cara macam mana AI ni boleh increasekan kita punya productivity to the next level. Alright, jumpa lagi pada video yang akan datang. See you guys.